Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saufi bin Ismail, pensyarah di Kuala Vocational Hadatu Sabah. Pada hari ini, saya ingin membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Menambah Baik Amalan Pengajaran dan Pembelajaran bagi Meningkatkan Penguasaan Pelajar 1 Diploma Agroindustri Tanaman atau lebih dikenali dengan 1 Diploma DAA Kohort 2025 terhadap subtopik melukis hidrokarbon melalui karboksil. Kajian ini dilaksanakan dalam kursus USC 2122 Kimia Organik semester 2 peringkat diploma Kuala Vocational dan melibatkan seramai 15 orang pelajar program Diploma Agroindustri Tanaman. Melalui pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran, saya mendapati bahawa ramai pelajar menghadapi kesukaran dalam melukis struktur hidrokarbon berdasarkan nama sebatian yang diberikan. Pelajar sering melakukan kesalahan dalam mengenal pasti rantai induk, nombor kedudukan, kumpulan berfungsi, cabang, jenis ikatan dan bilangan atom hidrogen. Kebanyakan pelajar juga terus melukis struktur tanpa mengikuti langkah yang sistematik. Keadaan ini menyebabkan mereka kurang yakin dan memperolehi pencapaian yang kurang memuaskan dalam latihan serta penilaian. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tahap penguasaan pelajar, saya telah menjalankan ujian pra. Hasil ujian menunjukkan bahawa hanya 3 orang sahaja daripada 15 orang pelajar atau 20% berjaya mencapai tahap penguasaan yang memuaskan. Dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar masih belum menguasai kemahiran asas melukis hidrokarbon dengan baik. Berdasarkan masalah yang dikenal pasti, saya telah membangunkan satu inovasi pembelajaran yang dikenali sebagai karboksil. Inovasi ini dibangunkan menggunakan platform Genially dan direka khusus untuk membantu pelajar memahami proses melukis hidrokarbon secara sistematik dan berperingkat. Objektif kajian ini adalah untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan penguasaan pelajar terhadap subtopik melukis hidrokarbon melalui penggunaan karboksil. Selain itu, kajian ini juga bertujuan meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian hidrokarbon, menggalakkan pembelajaran kendiri dan kolaboratif serta menambah baik amalan pengajaran melalui penggunaan teknologi digital. Kajian ini melibatkan 15 orang pelajar 1 Diploma Agroindustri Tanaman atau 1 Diploma DA Kohort 2025 dan dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu iaitu pada 7 April sehingga 21 April 2026. Bagi mengumpul data kajian, 3 instrumen telah digunakan iaitu ujian pra, pasca dan pemerhatian. Karboksil menggunakan pendekatan scaffolding yang membimbing pelajar melalui 6 langkah utama iaitu mengenal pasti induk, menentukan nombor kedudukan, mengenal pasti kumpulan berfungsi, menentukan cabang, melengkapkan ikatan dan akhirnya menambah atom hidrogen yang diperlukan. Selain itu, pelajar juga dibantu oleh jadual rujukan hidrokarbon dan Mizu AI sebagai sokongan pembelajaran. Selepas 3 kali menggunakan karboksil, ujian pasca telah dijalankan bagi menilai keberkesanan intervensi. Hasil analisis menunjukkan peningkatan yang ketara dalam penguasaan pelajar. Bilangan pelajar yang mencapai tahap penguasaan meningkat daripada 3 orang kepada 10 orang. Ini menunjukkan peningkatan daripada 20% kepada 66.7% iaitu peningkatan sebanyak 46.7%. Selain peningkatan pencapaian, pemerhatian juga menunjukkan perubahan positif dalam tingkah laku pembelajaran pelajar. Pelajar didapati lebih sistematik dalam menyelesaikan tugasan kerana mereka mengikuti langkah yang telah disediakan dalam karboksil. Mereka juga lebih aktif berbincang dengan rakan, berkongsi idea dan membantu antara satu sama lain semasa membina struktur hidrokarbon. Situasi ini telah mewujudkan pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran rakan sebaya yang lebih aktif dalam kelas. Di samping itu, pelajar menunjukkan tahap keyakinan yang lebih tinggi berbanding sebelum intervensi dilaksanakan. Kebanyakan pelajar mampu melengkapkan struktur hidrokarbon secara kendiri tanpa terlalu bergantung kepada bantuan pensyarah. Walau bagaimanapun, satu dapatan menarik yang diperolehi ialah sebahagian pelajar lebih cenderung untuk menggunakan aplikasi ChatGPT berbanding dengan Mizu AI kerana mereka berpendapat ChatGPT lebih mesra pengguna dan memberikan penerangan yang lebih terperinci. Secara keseluruhannya, penggunaan karboksil telah memberikan impak positif kepada pelajar dari segi penguasaan pencapaian, keyakinan, pembelajaran kendiri dan pembelajaran kolaboratif. Pada masa yang sama, inovasi ini turut membantu saya menambah baik amalan pengajaran daripada kaedah yang lebih konvensional
kepada pendekatan digital yang lebih berpusatkan pelajar. Antara kekuatan utama Carboxym ialah penggunaan platform Genially yang interaktif, integrasi Mizu AI, penyediaan jadual rujukan hidrokarbon serta penggunaan pendekatan scaffolding yang membantu pelajar memahami struktur pembinaan hidrokarbon secara lebih teratur. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa ruang penambahbaikan seperti menambah lebih banyak contoh hidrokarbon, menyediakan aktiviti drag and drop, memasukkan soalan pada setiap langkah, membangunkan maklum balas automatik dan mengintegrasikan elemen gamifikasi bagi meningkatkan lagi penglibatan pelajar. Kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa Carboxym merupakan satu inovasi yang berkesan dalam meningkatkan penguasaan pelajar terhadap subtopik melukis hidrokarbon serta membantu menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran dalam kursus USC 2122 Kimia Organik. Sekian, terima kasih.